Ush, kasut ni. Edok ni, tengah land tu ni. Hah? Ada? Nah. Lambat ni. Tak ada benda lah. Okey geng, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, kita sambung lagi konten yang selanjutnya. Bersama hari ni kita bersama dengan Rosli Abang Rosli kita. Dah lama tak komplek ke dia. Ha. Dengar. Okey, air Sungai Pahang keruh lagi. Jadi masa ni air Sungai Pejing air Sungai Jempol, Sungai Pejing dah. Sungai Jempol masih cantik. Bukan masih cantik, maksudnya dah cantik. Tapi air surut laju. Okay, geng, tanpa buang masa, kita nak set up dia umpai. Berambut pun tak ikat lagi, geng. Hari ni kita main kepai. Kita main kepai, tak main spray. Kita cuba saudara. Okay, geng, hari ni kita nak pakai, kita nak main sembak lah. Abang Rosli ke apa nama ni, ikan galok tengah hari ni. Tak tahu lah kan. Biasa kata-kata sipu ni boleh dipercayai. Duduk setting umpai lama. Sampai pukul 9 kan. Sampai pukul 9. Sampai sini pukul 9. Pukul 10.30 tak labuh umpai lagi. Aduh, borok. Lebih banyak borok daripada mancing. Umpai lama je saudara. Sendu. Jadi slow. Orang tengok, orang tak tahu kot. Ni kadang orang YouTube ni dia tak famous pun dekat Facebook. Tak ada benda lah. Bismillah. Toho ai. Tak ada lagi. Kita main sini je lah ni. Santai. Boleh baring-baring. Allah, tarik kuat je lah. Bau. Kejut kita. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Punya bau, okay? Kau kena sengit bau ni padu juga. Saya halus ke? Aduh. Berat ni. Lokoh. Tahu lah. Ada. Ada. Oh.
Kalau ke? Lu tarik papuk padu ke. La ilaha illallah. Kau ni lah. Tu lagi. Aduh, dia punya tarik ke. Ingat tinggal kasar dah ha. Sekali ambil ikan nyek-nyek. Ikannya. Aduh. Bawa lagi ke sini. Bawa sendiri. Alhamdulillah, papuk sendiri. Minat tu nampak ni. Ha? Pelet? Masih nak makan pelet? Kasar tu. Pakai? Ke bahan kayu? Nampak? Ui, kasar. Kelabau. Allah, bapuk kelabau. Ui, so. Ada. Main pelik eh? Pelik. Allah. Soi. Oh, makan. Bo. Cerik mesin. Aduh. Kejut tu lah. Main belakang kan je tak terbang. Macam mana? Ya, sauk. Boleh tak? Ya, okey, lepo lagi. Habis dengan pacu-pacu udang aku. Balik. Oh, yang ni ada ais. Boleh lemuk kelabur lagi ni. 3 Ada hasil, alhamdulillah. 20 kilo lebih kot. 3 kilo ni. Balik habis. Udang-udang. Bapuk kelabur. Dah kelabur jengkuar. Kelabur tu. Sasi semua ikan ni. Jengkuar. Kelabur dia lah ni. Bukan kelabur? Dah 3 kilo ada ni. Mana body ni. Oh tu bapuk sewing. Oh tu dia. Keloita. Sui. 3 kilo ada ni. Ni pada bulat ke tu Jenis padu ikan ni. Tadi dia makan baru naik orang putih tu. Tak dah buat gula. Yang gelepor. Gelepor kan cocok tangan. Oh, bol. Bol dalam mulut. Dah mulut Dalam mulut ha. 2 mata. Oh ni lah. Putus lah. Confirm lah dia makan hari tu. Oh, lekat je ada. Ni mata kawan ada lagi ha. Confirm dia hak putus hari tu. Nampak ni tali kawan. Sama. Dapat balik. Dah lama dah lama dah. 3 hari kau repeat ni. Dia makan lagi lah. Mata kawan ada dalam mulut lah. Okey geng, sekarang ni dah pukul 12.10 dah Aduh. Tak ada langsung geng utai. Ada si yang tadi je bau dengan sendiri. Abang Rosli berkumpau ni. Cuma je geng sebelah tu lah boleh kelabau. Boleh kelabau lagi. Boleh jengkuar. Oi, kasar juga tu jengkuar dia. Hari dekat 3 kilo ada tu. Rezeki dia. Jengkuar tu dah makan dah sebelum ni. Umpan dia putus. Dia macam ni dapat lagi. Ikan yang sama. Siap ada tanda ni. Tanda tekan yang putus kat mulut ikan tu. Okey geng. Jadi
setakat sini sajalah konten kita hari ni. Jadi hasil pun tak padu mana lah. Air tak apa cantik lagi. Air sini cantik dah, cuma air Sungai Pahang tak cantik lagi. Okey, jadi ikan ada bawah tu. Kita pun malas lah nak tarik ikan tu, biar je situ. Dapat ikan-ikan halus. Ikan halus kan. Dapat anak-anak bau je. Dapat anak bau kan. Anak sendiri. Ada bau ikan nyek-nyek. Tu lali boleh lampang Jawa. Lampang Sekor. Sungai Pahang pula lah. Boleh lah saudara. Aduh. Okey geng. Jadi insyaAllah lah ada masa nanti kita try ke Sungai Pahang pula. Sebab dengar-dengar air belah atas terbeluh terlalu lah. Sama ada kita casting ke ataupun kita bottom lah. Okey, aku pun nak kemas-kemas dah ni. Jumpa pada video akan datang. Alright, Assalamualaikum. Ciao.